Sahabat-sahabat Nabi ramai daripada Najd. Jadi adakah sahabat Nabi yang daripada Najd ni syaitan juga ataupun tanduk syaitan? Banyak orang kaitkan dengan hadis-hadis yang berkaitan fitnah akan muncul dari arah Najd. Nabi sebut al-fitnatu min hahuna. Fitnah daripada arah Najd. Yalah, fitnah daripada Najd. Musailamah al-Kadzdzab, munculnya aliran-aliran sesat, Qaramitah, Batiniyah. Itu betul lah. Tapi bukan bermakna semua datang daripada, tak betul. Sahabat-sahabat Nabi ramai daripada Najd. Jadi adakah sahabat Nabi yang daripada Najd ni syaitan juga ataupun tanduk syaitan? Tak betul lah. Bukan macam tu pahaman hadis. Lepas tu, macam mana pula dengan hadis? Abu Hurairah kata, aku sentiasa mencintai Bani Tamim. Selepas aku mendengar Nabi sebut tentang Bani Tamim 3 perkara. Nabi kata, bila datang kepada dia zakat Bani Tamim, hadhihi sadaqatu qaumina. Ini sedekah kaum kami, zakat kaum kami. Jadi Bani Tamim Nabi nisbahkan dia sebagai kaum kami. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ada hamba daripada Bani Tamim. Maka Nabi suruh Aisyah bebaskan sebab Nabi kata innahu min waladi Ismail. Dia daripada anak keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi kata hum asyaddu ummati 'ala dajjal. Bani Tamim adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal. Dan Bani Tamim perkampungan mereka adalah di Najd sampai hari ni. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab daripada Bani Tamim. Bukan Abu Ya. Pelik tak? Orang Melayu ni dia pakai hadis Bani Tamim. Lepas tu dia pibuh kat dia. Bohong gila. Bani Tamim ni makruf Bani Tamim. Syekh Muhammad Abdul Wahab, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, yang dikata Ibnu Utsaimin tu, ini Bani Tamim dan masih duduk di perkampungan Bani Tamim yang asal. Dan dikenali kabilah Bani Tamim ni ada ketua dia, diketahui syekh kabilah dia siapa keturunan-keturunan dia. Bukan suka-suka hatihan awam Bani Tamim. Hadis Bani Tamim tadi sahih dalam Sahih Bukhari. Walaupun Nabi sebut Najd itu adalah tempat munculnya tanduk syaitan, tapi bukan semua orang dalam Najd tanduk syaitan. Dan hadis Najd itu juga datang dengan pelbagai lafaz. Ada yang sebut Iraq, ada yang sebut belah timur secara umumnya. Lebih luas pada tu. Timur ni termasuk Malaysia lah, termasuk Nusantara. Maksudnya tanduk syaitan ni akan datang daripada arah ini, daripada arah timur. So di Malaysia ni banyak orang yang merapu, orang yang sebar hadis palsu. So memang Nabi sebut tempat kita ni tempat muncul tanduk syaitan. Tidak dapat tidak. Wallahu a'lam bissawab.